Suami suruh buat air, isteri suruh suami tunggu dulu sebab nak mengaji. Dosa ke tak? Jawabnya, kalau suami suruh segera, tidak boleh terima ditangguh, wajib kena segera. Isteri tak wajib buat air suami. Faham lagi? Tapi bila suami suruh, wajib taat. Setiap yang suami suruh, yang tidak haram, wajib taat. Faham lagi? Dia gitu. Jadi dah mu tahu lakimu. Nak boleh tak tangguh? Tak apa. Dah tak apa. Tak boleh kalau tangguh ngamuk. Kena buat. Kita nak jawab kau ni dah lakimu kau tak reti. Nah, ada suami tak ada hak. Nak. Buat air nanti jak ada semuka lagi. Okey, ada lagi suami kita tak? Ada suami tak boleh. Muka apa aku suruh air buat adu jadi kita nak tahu mana perangai suami. Ada suami yang lembut ke dia. Masa buat-buat faham lagi? Tu barok tu. Masa buat-buat. Bingung tu bini. Nak buat kedok padang lah. Padang muka pun. Jadi gini, sepatutnya apa saja pun tinggal dulu. Nampak? Tinggal dulu. Kerana apa? Kerana ada beberapa riwayat yang menyebut iza da'a rajulu imra'atah. Nampak? Falta'tihi walau kana 'ala tanur atau kama qala. Apabila seorang suami memanggil isterinya, maka segerakan datang kepadanya walaupun sedang sibuk di dapur. Nampak? Tengok sibuk tu. Tengok goreng ikan. Mari jap. Lepo. Sodek. Piu. Pergi kat laki. Itu yang terbaik. Betul tak? Tengok giling lepoh. Mari jap. Biu. Lepo. Lepas tu giling. Pang. Lopak lagi. Itu. Itu perempuan yang solehah yang terbaik. Betul tak?